Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah kenal nama saya Yasir. Dan sekarang ni saya mahu mengatakan satu, iaitu kaya dan miskin. Kalau anda kaya, anda mesti seronok. Tapi kita tak boleh kaya duit, kena kaya hati. Sebab kalau kita kaya, kalau orang miskin datang dekat rumah orang kaya, mahu mendapatkan rezeki demi orang kaya tu baik kot, dia akan minta, orang kaya tu tak bagi. Itu namanya tamak atau panggil sombong. Simpulan bahasa panggil ego tinggi. Dan bila kita kaya, jangan kita tamak. Kalau kita kaya, kena kaya hati, bukan kaya duit. Kalau kita bagi duit tu ke orang miskin, Allah akan bagi rezekinya lebih banyak daripada dia bagi orang miskin tu. Dan bila mana tahu orang kaya tu bagi duit RM100 dekat orang miskin. Orang miskin berdoakan dia dekat dia, semoga dimurahkan rezeki, dan akhirnya Allah memberi rezeki orang kaya itu yang telah sedekah kepada orang miskin 300. Betapa baiknya Allah kepada kita. Dan sekalian semua kawan-kawan, kalau anda kaya, jangan kaya duit, kaya hati je. Ingat ya, jangan harapkan orang miskin ni nampak orang kaya, lepas tu dia main minta. Itu bukan. Itu dia nak keperluan dia. Mak miskin nak bagi makanan ke anak-anak dia, tak ada kan? Jadi mak dia kena ambil makanan atau minta pertolongan daripada orang-orang yang banyak rezeki. Jadi sedekahlah anda. Dan jangan kaya duit. Duit tak penting. Yang penting dunia atau hati. Hati kita sentiasa baik, dan kita sentiasa kena berbaik dengan orang walaupun orang itu miskin. Jangan anggap kita ni kaya dengan orang kaya je. Kena berkawan dengan orang miskin juga ya. Okey, sebelum saya tamatkan video ini, sila tekan klik tombol subscribe di channel saya, iaitu Yasir The Best, dan like, share dan komen. Sila subscribe sekarang, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.